Dana Simpanan Persaraan di Malaysia, KWSP turut memainkan peranannya sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam keadaan pasaran yang mencabar ketika ini, diversifikasi pelaburan global KWSP telah membantu mencatat pendapatan pelaburan yang memberangsangkan untuk suku tahun ini. KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan sebanyak 11.41 bilion ringgit pada suku tahun kedua 2015. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 9.73% berbanding suku tahun yang sama pada 2014. Pelaburan ekuiti masih kekal sebagai penyumbang utama kepada prestasi suku tahun kedua 2015. Alokasi aset ini menghasilkan pendapatan sebanyak 6.97 bilion ringgit, naik 6.90% berbanding suku tahun yang sama 2014. Manakala pelaburan berpendapatan tetap yang merangkumi 51% daripada saiz aset pelaburan KWSP terus menjana pendapatan yang stabil. Sekuriti Kerajaan Malaysia dan bon sama taraf pula menjana pendapatan sebanyak 1.79 bilion ringgit, meningkat 3.98% berbanding 1.72 bilion ringgit pada suku tahun sebelumnya. Bagi pinjaman dan bon, pendapatan pelaburan meningkat ke 2.02 bilion ringgit berbanding 1.87 bilion ringgit pada suku tahun yang sama 2014. Manakala instrumen pasaran wang menyumbang pendapatan sebanyak 190.89 juta ringgit pada suku kedua tahun ini. Dan mewakili 3% dari jumlah aset pelaburan KWSP, hartanah dan infrastruktur menjana pendapatan sebanyak 444.46 juta ringgit berbanding 184.12 juta ringgit pada suku tahun yang sama 2014. Pelaburan global KWSP ini mewakili 25% dari jumlah aset pelaburan dan menyumbang lebih 40% kepada jumlah pendapatan keseluruhan KWSP sehingga suku tahun kedua 2015. Walaupun dalam keadaan pasaran yang mencabar ketika ini, KWSP berusaha menyeimbangkan portfolio untuk aliran pendapatan yang berterusan dan diversifikasi risiko dalam jangka panjang. Saya Hakim Nasir melaporkan dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.